kita nak buat satu magic. Ni dan juga dia punya ni. Alamak, kenapa TGV ni jual iris tapi tak share cara nak pakai dia? Okey, Marina minta maaf dengan semua orang yang tengok Marina punya previous video masa Marina unboxing. Actually video tu sebenarnya tak lengkap ya adik-adik, kakak, abang semua, sebab rupanya iris ni ada satu sistem yang tersembunyi lagi yang Marina baru je discover masa tengok orang lain punya video. And then after tengok video tu, jadi kita pun tak puas hati lah. Macam boleh buat macam ni, kena buat juga. Apa orang buat, kita kena tiru. Itulah masa dia keluarkan benda ni, orang lain beli, kita pun sama-sama berlari berkejaran beli juga, tak tanya okey apa function dia lagi selain pada lampu terang apa semua tu kan. Korang tahu kan Agent Ali Duo Iris datangkan dengan glasses ni dan juga dengan gadget ni. So untuk yang the latest daripada TGV ni, dia datang dengan dua benda ni. Tapi korang tahu tak, dua benda ni boleh scan together. Marina lupa lah macam mana orang tu buat. Okay, kita akan discover bersama-sama macam mana diorang buat. Kita try buka lampu dia dulu. So ni lampu untuk dua-dua belah dah berbunyi. Diorang cakap yang ini boleh lekat. Macam mana boleh lekatkan, macam connect dia macam tu. Tak pasti lah. Tu kat tepi ni So video orang buat jadi kita buat tak jadi. Oh my, jadilah kat tepi. Okey, belah kiri tak boleh. Belah kanan. Korang dengar tak? Korang dengar kan? Okey, one more time. Belah kiri tak jadi. Ni kan kosong, lampu dia tak menyala, right? Tak ada. Kita pergi belah kanan pula. Kita nak buat bagi dia pakai tu ada bunyi. Okey. Tak ada lah. Ke dia perlukan beberapa second Kejap Tadi berjaya, sekarang dah tak berjaya. My God, macam mana ni? Kat kotak pun tak ada clear instruction. Okey, mungkin kena on balik. Tunggu sekejap. Kita biarkan dia dulu. Tak ada kan? Okey, belah kiri. Tak ada. Okay, belah kanan. Oh. Okey, so dia dekat sebelah kanan. Okey lah. Untuk korang yang dah ada Agent Ali Iris ni, testing lah sendiri Yang belum ada, tak silap main dengar TGV dah restock guys. So korang cepat-cepat pergi try beli online kalau masih ada. Marina nak play around dengan benda ni dulu. Perangai macam budak-budak kan. Padahal dah tua bangka tapi excited dengan benda ni. Okay you guys, kita akan continue play around dengan iris yang Marina ada tu. So korang jangan jealous. Okay, bye.